Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Azhari bin Abdul Samad. Saya merupakan seorang pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail, ambilan Ogos 2025-2030. Jadi, apa niat sebenar saya menjadi seorang guru adalah kerana saya ingin mengubah nasib anak bangsa kepada nasib yang lebih baik, iaitu sama ada mereka berfikiran yang lebih kreatif dan kritis. Jadi di sini apakah yang ingin saya ketahui dalam kesantunan bahasa? Pertama, saya ingin mengetahui apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh seorang guru dalam memartabatkan kesantunan bahasa dalam diri seseorang pelajar. Seterusnya, saya ingin mengetahui faktor-faktor kekurangan kesantunan bahasa dalam kalangan anak remaja pada zaman kini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.